memalukan. Sebagai Menteri, Tiong King Sing sepatutnya tunjukkan tauladan yang baik, bukan hidang arak di majlis rasmi. Itu teguran keras seorang pemerhati yang menyifatkan tindakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya itu jelas melanggar etika kerana menyajikan alkohol di majlis rasmi kerajaan. Tegasnya, apabila menteri sendiri yang melanggar sensitiviti, maka itu bukan sahaja tidak beretika, malah biadab terhadap umat Islam yang merupakan majoriti rakyat negara ini. Pemerhati juga menemplak kerjasama Tourism Malaysia dengan Starbucks sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 dan menyifatkan ia sebagai satu tindakan yang bodoh kerana tidak sensitif ketika isu Palestin sedang memuncak dan rakyat Malaysia marah dengan kekejaman rejim Israel. Pemerhati menambah insiden melibatkan Tiong sebelum ini termasuk dakwaan bergaduh dengan penjawat awam di lapangan terbang dan isu mabuk memperlihatkan corak kepimpinan seorang menteri yang tiada integriti. Tegasnya, menteri seperti King Sing tidak layak duduk di dalam barisan kabinet. Terdahulu, isu ini ditimbulkan oleh Ahli Parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Ermiyati Samsudin yang lantang mengkritik Motek dan Tourism Malaysia berhubung kedua-dua perkara berkenaan. Secara prinsip dan amalan rasmi di Malaysia, tak boleh dihidangkan arak secara terbuka dalam majlis rasmi kerajaan. Yang pertama, sebab demi mematuhi perlembagaan dan juga sensitiviti agama. Dan juga Malaysia yang kita tahu mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan. Yang ini termaktub dalam perkara 3 perlembagaan persekutuan. Beliau mempersoalkan bagaimana majlis rasmi kerajaan boleh menghidangkan arak secara terbuka sehingga ada tetamu Islam dilaporkan meninggalkan majlis kerana tidak selesa. Mas Ermiyati turut membidas kerjasama dengan Starbucks yang dianggap tidak wajar dan menyinggung perasaan rakyat kerana jenama itu dikaitkan dengan konflik Palestin. Katanya kerajaan sepatutnya lebih peka dalam membuat keputusan agar tidak menimbulkan kemarahan rakyat khususnya umat Islam.